Kumpulan UK's merupakan sebuah kumpulan pop rock yang popular di Malaysia, Singapura, Brunei dan Indonesia sekitar tahun 1990-an. Kerunakan suara vokalisnya Amir juga memang sentiasa dirindui. Hingga kini, lagu-lagu kumpulan UK's masih menjadi siulan dan pilihan pendengar yang rata-rata tak pernah jemu mendengar lagu dendangan kumpulan ini. Jadi, dalam video episod ke-53 kali ini, jom Mister ceritakan perjalanan kisah tertubuhnya kumpulan popular ini. Siapakah anggota asal kumpulan UK's? Kumpulan yang pada asalnya dinamakan UK ini telah ditubuhkan pada tahun 1986 oleh 5 anggota asal, iaitu Zul sebagai vokalis, Mi dan Well kedua-duanya sebagai pemain gitar utama, Dan sebagai pemain bass dan Ali sebagai pemain drum. Bagaimana nama UK's boleh tercipta? Nama kumpulan ini tercipta kerana kesemua anggotanya ketika itu berasal dari Ulu Klang, di mana Ulu Klang kerap disebut penduduk setempat sebagai UK atau UK. Pada ketika itu, seorang komposer baru bernama Sari bin Jusof atau lebih dikenali sebagai Sari Amri telah melamar mereka untuk menjadi artis rakaman. Seterusnya, menghasilkan album pertama UK yang berjudul Tinggal Irama pada tahun 1989 di bawah label Varia Music dan diedarkan oleh Perdana Musikal Industri, PMI. Vokalis UK tinggalkan kumpulan ini. Malangnya, album pertama UK ini gagal di pasaran apabila terjual tidak sampai 1000 keping ekoran vokal yang tidak begitu mantap. Zul kemudiannya meninggalkan UK yang ketika itu sudah terumbang-ambing dan pada masa yang sama, syarikat yang menerbitkan album mereka, Varia Music jatuh muflis dan terpaksa ditutup. UK mula bangkit perlahan-lahan. Pada tahun 1991, Sari Amri telah membuka syarikat produksinya sendiri iaitu Mekar Production hasil perkongsian bersama rakannya, Ridwan Abu Bakar. Sari yang tidak mahu kumpulan UK berkubur, telah mengambil mereka untuk dijadikan artis pertama syarikat ini, di mana kelak kesemua penerbitan album UK dilakukan oleh Sari Amri. Pada ketika itu, UK masih tidak mempunyai vokalis kerana rata-ratanya penyanyi tidak memenuhi kriteria yang dikehendaki oleh Sari. UK akhirnya temui vokalis tetap dan ubah nama kumpulan. Pertemuan Sari dengan pemuda yang bernama Muhammad Azmer bin Muhammad Yusof atau lebih dikenali sebagai Amir, telah mengubah nasib UK. Dengan penyertaan Amir yang pernah bersama kumpulan analisa sebelum ini, maka Sari telah menambahkan huruf S di belakang perkataan UK untuk menjadikan nama kumpulan ini sebagai UK's. Ini bermakna, Amir adalah penyanyi pertama kumpulan UK's, bukanlah penyanyi kedua seperti yang dicanang oleh kebanyakan peminat. UK's lancarkan album pertama. Pada 17 Februari 1992, mereka telah melancarkan album pertama di bawah jenama UK's yang bertajuk Mencari, edaran BMG Music. Malangnya, album ini juga tidak mendapat sambutan yang memberangsangkan dengan penjualan album sebanyak 15,000 unit yang mengakibatkan Mekar Production menanggung kerugian. Namun, UK's dan Sari tidak mudah berputus asa. Sebaliknya belajar dari kesilapan untuk menghasilkan karya-karya yang berkualiti selepas kegagalan album Mencari. Gitaris utama UK's undur diri. Pada tahun 1992, titik perubahan besar berlaku dalam kumpulan UK's apabila gitaris utama mereka iaitu Mi mengambil keputusan untuk mengundurkan diri dari kumpulan selepas pelancaran album Mencari. Pemergian Mi bukan sahaja meninggalkan kekosongan besar dari segi muzik, tetapi juga memberi tamparan emosi kepada anggota kumpulan yang lain. UK's tidak pernah berniat untuk menggantikan tempat Mi secara rasmi, dan mulai saat itu, kedudukan pemain gitar yang sebelum ini melibatkan 2 anggota, kini hanya dikendalikan oleh Well sahaja. UK's mula lancarkan album kedua dan nama mula meletup. Pada 26 April 1994, UK's telah melancarkan album kedua mereka berjudul Bisa Berbisa di bawah label yang sama. Dalam album ini, kumpulan ini mengundang gitaris yang berasal dari Batu Pahat Johor bernama Azmi bin Hassan atau Emi. Album Bisa Berbisa telah melonjakkan nama UK's di pesada muzik tempatan apabila album ini terjual sebanyak 400,000 unit dengan hampir kesemua lagu dalam album ini hits dan keluar di stesen-stesen radio tempatan.
Antara lagu yang popular dalam album Bisa Berbisa ialah Seksa, Kau Satu-Satunya, Siapa Yang Rampas Cintamu, Tergamak Kau dan Di Sana Menanti Di Sini Menunggu. Jualan album ini kemudiannya telah diiktiraf sebagai album yang mencatatkan jualan tertinggi di Malaysia pada ketika itu sebelum rekod mereka dipecahkan oleh kumpulan Raihan pada tahun 1996 menerusi album Puji-Pujian yang mencatatkan jualan sebanyak 700,000 unit dalam tempoh 6 bulan. Album ini juga telah meletakkan UK sebaris dengan kumpulan besar di Malaysia seperti kumpulan Search dan Wings. UK mula berpecah. Di kala UK sedang meniti puncak populariti, masalah baru telah timbul apabila anggota asal UK iaitu Well, Dan dan Ali mula membangkitkan isu royalti terhadap Mekar Production. Pada asalnya, syarikat itu telah menetapkan bayaran royalti sebanyak 50 sen seunit. Namun, atas permintaan dari mereka bertiga, syarikat Mekar Production mengambil keputusan untuk menaikkan harga royalti kepada 75 sen seunit. Namun Well, Dan dan Ali masih tidak berpuas hati kerana mereka mahukan bayaran royalti sebanyak RM1 seunit. Akibat perbalahan itu, anggota kumpulan UK mula undur diri dari UK. Tindakan mereka yang menarik diri telah menyebabkan UK hanya tinggal Amir sebagai vokal dan Amy sebagai gitar. Pada masa yang sama, pihak BMG juga meminta bayaran royalti sebanyak RM10,000 daripada pihak Mekar Production. UK mula adakan uji bakat line-up baru dan ubah nama kumpulan. Dalam usaha untuk mengekalkan populariti UK yang kian meningkat naik, pihak pengurusan Mekar Production telah mengadakan uji bakat untuk mencari ahli-ahli baru yang ingin menyertai UK. Hasil dari uji bakat itu, Mekar Production berjaya mendapatkan 3 orang anggota baru iaitu Amirul sebagai pemain drum, Daniel sebagai gitar kedua dan Oli sebagai pemain bass. Amy yang sebelum ini hanya pemuzik sampingan pula diserap masuk sebagai pemain gitar utama. Dengan kemasukan anggota-anggota baru, kumpulan ini sekali lagi dijenamakan semula apabila nama UK telah ditukar ejaannya kepada UKS, iaitu UKS. UK lancarkan album ketiga. Kemudian, pada 26 April 1995, mereka telah mengeluarkan album ketiga yang berjudul Tajam Menikam. Seperti album Bisa Berbisa, album Tajam Menikam juga meletup di pasaran dengan angka jualan mencecah sebanyak 250,000 unit dalam tempoh 4 bulan pertama sahaja, sekaligus merekodkan jualan sebanyak 280,000 unit secara keseluruhannya. Album ini juga turut mendapat tempat yang hebat di Indonesia di mana album mereka terjual melebihi 700,000 unit di sana. Ini adalah satu pencapaian yang sukar diikuti oleh artis lain sehingga kini. Hampir semua lagu dalam album Tajam Menikam keluar di corong radio. Antaranya ialah Sebab, Redempsi Jantung Hati, Kekasihku, Pahit Akan Manis Akhirnya, dan Bila Purnama Mengambang. UK keluarkan album keempat. Pada tahun 1996, Sari Amri telah menerbitkan album keempat UK. Kali ini, album yang diberi judul Panas berpanjangan terjual sebanyak 175,000 unit. Walaupun jumlah jualan album ini agak rendah berbanding sebelumnya, namun ia masih memegang jualan antara yang tertinggi pada tahun itu. Antara lagu yang popular daripada album ini ialah Permata Hati, Di Luar Kemampuanku, Sesak, Bila Diri Disayangi, Kekasihku di Menara dan Iramaku. Konflik mula berlaku antara UK dan syarikat rakaman. Seperti yang diduga, panas tidak akan berpanjangan. Konflik dalaman yang berlaku di antara UK dan Mekar Production telah menyebabkan kesemua anggota UK mengambil keputusan untuk menarik diri dan kemudiannya menyertai syarikat Ambang Klasik sendirian berhad atas perjanjian syarikat ini dengan Sari Amri. Namun begitu, Amir akhirnya meninggalkan Amy, Daniel, Amirul, Oli kerana merasakan dirinya lebih serasi untuk bekerja dengan Sari Amri, lantas membawa semula nama UK. Pada masa yang sama, anggota yang lain kekal bersama dengan Ambang Klasik dan kemudiannya bergabung dengan Rahmat Mega untuk menubuhkan kumpulan utama pada tahun 1997. UK terbitkan album kelima. Pada tahun 1997, Sari Amri menerbitkan album kelima UK yang diberi judul Cuma Aku Yang Hidup.
Album yang membariskan line-up baru ini diterbitkan di bawah label baharu iaitu Kumbang Production, namun masih menggunakan BMG Music sebagai pengedar album. Album ini mengalami sedikit penurunan apabila terjual sebanyak 100,000 unit ekoran kemelesatan ekonomi dan isu cerita rompak yang melanda negara pada ketika itu. Lagu yang popular daripada album ini ialah Kerana Pepatah Lukaku Berdarah dan Pahit Kutelan Jua. U-Case keluarkan album ke-6. Kemudian pada tahun 2000, U-Case telah melancarkan album ke-6 yang berjudul Pijar Kasmaran yang diterbitkan dan diedarkan sepenuhnya oleh BMG Music. Album ini telah memperkenalkan anggota baharu U-Case iaitu Awi sebagai gitar utama, Faizul sebagai gitar kedua, Neil gitar bass dan Akil sebagai pemain drum. Album ini terjual sebanyak 15,000 unit di Malaysia dan 50,000 unit di Indonesia. Selepas album ini, anggota U-Case telah mengambil keputusan untuk membawa haluan masing-masing. Walau bagaimanapun, Amir tidak pernah mengatakan beliau menarik diri daripada kumpulan U-Case seperti yang dihebahkan oleh bekas ahli kumpulan dalam temu ramah bersama media, baik dalam surat khabar atau YouTube. Jadi, itu sahaja yang Mr. dapat kongsikan dalam video kali ini. Seperti biasa, jika ada terdapat kesalahan dalam fakta, korang boleh betulkan atau tambah kisah ini di ruangan komen di bawah. Jika korang belum lagi subscribe channel ni, tekan butang subscribe dan like video ni jika anda suka dengan konten kali ini. Jumpa lagi dengan Mr. Letup, Komuniti Dunia Hiburan. Jaga diri. Assalamualaikum.